Pada penghujung 2022, saya membeli 2 rumah terbiar dengan impian untuk membina sebuah rumah kayu yang baru dengan mengguna semula kayu-kayu dari rumah terpakai tersebut. Kini, selepas 24 bulan saya mulakan pembinaan, saya kumpulkan di sini video-video pembinaan rumah kayu tersebut dari mula-mula penyediaan tapak sehingga naiknya bumbung, segala permasalahan yang saya hadapi dan bagaimana mengatasinya. Tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Perkara pertama yang perlu saya lakukan selepas pembelian rumah terbiar ini adalah untuk membukanya dan membawanya ke tapak rumah yang baru. Rumah ini berjaya dibuka dan dileraikan kayu-kayunya dalam tempoh kurang sehari oleh beberapa pekerja upahan. Dari sini, kayu-kayu itu dipunggah masuk ke dalam lori sewa untuk dibawa ke tapak yang baru. Proses ini mengambil masa 2 hari untuk 3 penghantaran ulang-alik membawa kayu-kayu tersebut. Inilah lembutkan kayu-kayu yang ada, kesemuanya bercampur. Saya tak tahu di mana kayu tiang, di mana papan lantai atau dinding. Rasanya inilah tugas pertama yang perlu dilakukan. Susun semula kayu-kayu yang ada. Pada masa ini saya tak tahu lagi rumah kayu macam mana yang saya nak buat dan berapa pula keluasannya. Yang saya tahu, saya hanya ada sebanyak 8 batu tiang. Masa ni saya rasa ada baiknya saya keluarkan dulu semua papan lantai yang ada untuk tengok berapa keluasan binaan lantai rumah yang boleh dapat. Dari situ barulah boleh difikirkan tindakan seterusnya. Baiklah, sekarang selepas dikeluarkan papan-papan lantai yang ada dan telah diukur, maka dapatlah dimutamat yang saiz keluasan rumah yang akan saya bina, A-nya adalah sekitar 19 kaki x 19 kaki, bersamaan sekitar 360 square feet sahaja. Masalahnya kalau nak bina rumah 4 segi begini, saya memerlukan sekurang-kurangnya 9 tapak batu tiang, sedangkan saya hanya ada 8 batu tiang. Tak apalah, saya teruskan je ke langkah selanjutnya. Bersihkan dulu tapak rumah dan letak dulu batu-batu tiang tu dan tengok macam mana.
Baiklah, untuk menyelesaikan masalah kekurangan batu tiang, saya ambil keputusan untuk membina rumah dalam bentuk L terlebih dahulu, berlandaskan 8 batu tiang yang ada. Selebihnya akan dibina beranda dengan ketinggian yang berbeza, sama ada tiang terus ke tanah atau saya cari tambahan batu tiang yang lain. Sekarang ni, saya kena kumpul dan pilih kayu-kayu tiang yang ada yang saya nak guna. Tak tahu pula yang ada sedikit perbezaan saiz panjang dan besar kayu-kayu tiang ni. Apapun, kenalah bersihkan paku-pakunya dulu. Bila kerja sorang-sorang ni, saya kena fikirkan macam mana nak naikkan tiang panjang dan berat ni supaya tegak. Mungkin orang lain ada cara lain, tapi ini cara yang saya buat untuk masa ni. Tak kisahlah, asal boleh naik je tiang ni. Baiklah, sekarang saya nak mula naikkan tiang ke tapak yang telah saya sediakan. Tapak ni saya buat supaya boleh menyokong tegak kayu tiang yang berat ni bila diletakkan di atas batu tiang.
Nampaknya perkara tak berjalan seperti yang diharapkan. Belum pun saya naikkan semua 8 tiang, baru saya perasan yang ada kayu tiang yang tak boleh pakai. Sebab dah rosak dimakan anai-anai. Walaupun bukan semua, tapi tak cukup dah kalau nak buat dengan cara sekarang ni. Nampaknya, kenalah fikir dan cari penyelesaian lain pula untuk tiang-tiang ni. Yang pasti saya terpaksa potong lebih pendek kayu-kayu tiang ni dan buat ukuran semula. Sekarang saya perlu potong tiang kayu sedia ada ni sebagai tapak kayu untuk tiang yang lebih panjang. Bila siap sahaja nanti, saya akan terus naikkan tiang yang baru. Kemudian, saya akan siapkan kerangka asas rumah yang berbentuk L. Ini adalah kayu tiang yang pendek sebagai asas, sebagai tapak sebelum nanti akan diletakkan kayu tiang yang lebih panjang di atasnya. Sekarang saya akan potong beberapa kayu berukuran 2x4 inci untuk dicantumkan kepada tiang yang pendek tadi.
Kayu-kayu ini akan saya cantumkan menggunakan skru yang besar. Sekarang, saya akan 3D lubang-lubang skru pada tiang yang panjang sebelum saya angkat dan letakkan pada tapak asas dan akan saya cantumkan dengan skru yang besar juga. Kemudian, saya akan letakkan beberapa palang kayu untuk menyiapkan rangka kasar bagi rumah kayu ni. Bila dah naik tiang, kenalah tambah lantai pula. Untuk palang lantai atau gelega ni, saya akan cari dan gunakan beberapa kayu 2x3 inci. Sebagai permulaan, saya akan letak 2 batang bagi setiap kotak lantai. Yang mungkin akan saya tambah lebih lagi kemudian supaya lebih kukuh. Sekarang saya akan susun papan lantai ini dulu. Saya akan biarkan dulu tanpa berpaku, sekadar memastikan kecukupan papan lantai yang ada. Selepas ini, saya akan sambung menyiapkan rangka asas rumah kayu ini.
Selepas saya potong lebih pendek tiang asal, saya perlu tambahkan lagi ketinggian bumbung supaya boleh diletakkan kipas siling. Pada masa ini juga, saya rasa nak maksimumkan ruang yang ada dengan menambah satu tingkat di atas. Lagipun saya dapati ada beberapa lagi kayu tiang dan papan lantai yang boleh digunakan. Bumbung bagi saya adalah perkara paling leceh untuk dibuat. Banyak perkiraan sudut dan ukuran yang perlu dibuat dengan tepat. Tak ambil kira lagi bagaimana nak potong kayu dan kemudian kena panjat untuk pasang. Untuk memudahkan kerja, saya buat dulu contoh condong sudut bumbung rumah ni sebagai panduan. Rangka kayu akan saya potong sengit pada sudut ini. Dan untuk lebih mudah, saya akan buat bumbung tanpa sebarang rabung supaya lebih mudah untuk dibuat dan diselenggara nanti. Dalam masa yang sama, saya akan naikkan tiang untuk tingkat atas. Perkara yang leceh mengenai bumbung ni adalah kerana kita perlu memanjat tinggi untuk meletak sesuatu kayu. Kalau ada yang tak kena, sama ada salah ukur ke, salah potong ke, kenalah turun semula dan bawa kayu tu. Kemudian selepas diperbaiki, kenalah panjat naik semula. Tapi inilah cabarannya, terutama bila buat sorang-sorang macam ni. Faktor keselamatan perlu dititik beratkan lebih. Kena pastikan jika letak tangga tu, kena pastikan kedudukannya betul-betul stabil, barulah panjat naik. Ini adalah rank pertama untuk bumbung rumah ni. Diharapkan agar yang seterusnya akan berjalan dengan lancar.
Sekarang saya nak mula naikkan rangka untuk dinding rumah kayu ni. Bahagian ni kerjanya tak rumit sangat. Cuma kena ukur dan potong banyak kayu. Dan kemudian pasang. Yang penting, saya nakkan tingkap yang besar. Mungkin saya akan guna cermin sebab saya suka pemandangan luar yang luas. Ya, macam rasa terbuka sikit walaupun dalam ruang rumah yang kecil. Ya, nampaknya kotak tingkap sebelah ni masih tak cukup besar. Tak apa, saya akan besarkan lagi di bahagian yang lain. Nampaknya buat kerja di kawasan terbuka ni memang terasa sangat panas bila tengah hari. Jadi sekarang saya akan naikkan zinc-zinc kilang ni ke atas biar redup sikit ke bahagian bawah ni. Baiklah, inilah yang saya maksudkan dengan kotak tingkap yang besar. Walaupun saya tak tahu lagi nak buat bingkai tingkap yang macam mana, tapi biarkanlah dulu, nanti saya fikirkan.
Bagi saya, dinding adalah satu seni. Bagaimana kita pasang tu boleh menentukan rupa rumah tu, sama ada klasik ke, moden ke, atau lain-lain. Alang-alang saya nakkan sesuatu yang unik. Lagipun rumah ni sendiri yang buat. Ikut je lah apa yang terfikir. Yang penting, sendiri puas hati. Faktor lain yang perlu saya ambil berat di sini ialah jumlah papan dinding yang saya ada. Saya takut jika saya buat cara tradisional, papan dinding yang ada tu tak mencukupi. Jadi saya kena buat sikit-sikit di bahagian tertentu dan tengok hasilnya macam mana. Di sini saya gunakan sahaja papan lidah yang saya terbalikkan. Walaupun kualiti kayunya kurang baik, tapi memadai untuk saya selesaikan bahagian ni. Okey, sekarang dah siap pun contoh dinding di bahagian pertama ni. Setakat ni bagi saya okey je. Menepati apa yang saya nak. Sekarang saya nak naikkan bahagian sebelahnya pula. Cuma bahagian ni saya tak pasti sangat nak dinding yang macam mana. Tapi saya buat je dulu dan tengok macam mana. Yang utama bagi saya sukakan dinding kayu yang nampak rata. Ini bermakna saya perlu trim bahagian tepi setiap papan agar boleh ditindih secara rata satu sama lain. Baiklah, sekarang ni saya dah siapkan dinding bahagian ni. Saya dah ambil keputusan untuk corak dinding macam ni bagi bahagian ni dan tingkat atas sekali, biar seragam. Yang lain tu saya akan fikirkan kemudian. Bila ada tingkat atas ni, kenalah pula ada tangganya. Saya tak pernah buat tangga rumah, apalagi kat ruang yang kecil macam rumah ni. Bila fikir-fikir, saya ambil keputusan untuk buat tangga di bahagian ni. Buat jaring kas dulu, kurang-kurang bolehlah mudahkan urusan turun naik untuk buat kerja kat tingkat atas rumah ni. Sambil-sambil tu, boleh fikirkan apa penambahbaikan yang boleh dibuat.
Okey, nampak siap juga tangga sementara ni. Memang secara kasar nampaknya tangga ni takkan bertahan lama pun. Tengok je lah nanti. Kali ni saya nak sambung pemasangan rangka dinding untuk tingkat atas ni pula. Tak susah mana pun. Rekaan lebih kurang sama dengan tingkat bawah. Cuma bumbung tingkat atas ni lebih rendah sedikit berbanding tingkat bawah. Nak buat macam mana? Ini je lah kayu tiang yang saya ada. Ini pun bagi saya dah cukup tinggi dan menakutkan bila kena panjat. Seperti yang saya jangkakan, akan ada masalah pada tangga ni. Skrunya sekarang ada yang patah reput terkena hujan dan kesan getaran naik turun tangga. Dan papan pijaknya pula memang kena tukar sebab agak nipis. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya saya dapat rasa kesesuaian luas tangga ni. Bagi saya sudut naik tangga ni dah cantik 45 darjah. Cuma saya perlu tambah kelebarannya supaya lebih selesa. Dan pada yang masa yang sama, perbaiki kekuatan strukturnya. Untuk bumbung rumah kayu ni, saya mahukan sesuatu yang tak berbahang ketika panas. Hasil sedikit kaji selidik yang saya buat, saya pilih untuk menggunakan atap dari jenis selulus bitumen. Dan saya pilih hitam walaupun ada warna yang lain. Apapun layan je video pemasangan bumbung ni seterusnya sehingga habis. Kalau anda mahukan video mengenai pemasangan bumbung ni dengan penerangan yang lebih terperinci, anda boleh menonton video sebelum ini berkenaan pemasangan bumbung ni di channel ini.
Okeylah, jika anda telah menonton video ni sehingga ke tahap ni, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana singgah dan meluangkan masa. Benar kalau diikutkan, banyak kelemahan-kelemahan yang ada pada pembinaan rumah ni. Memandangkan saya bukan seorang tukar rumah pun, saya terbuka kepada pandangan-pandangan yang membina. Dengan ini juga, selesailah fasa pertama pembinaan rumah kayu saya ni. Lepas ni, saya akan sudahkan pembinaannya, terutama bahagian dinding, pintu dan juga tingkapnya. Sebahagian sudah pun dimulakan kerja-kerjanya yang insya-Allah akan saya kongsikan di video-video yang akan datang. Saya amat menghargai juga sekiranya anda boleh like dan share video ini kepada rakan-rakan yang lain. Semoga ada sedikit sebanyak manfaat yang boleh diterima bersama. Jangan lupa jaga kesihatan, jaga makan dan minum. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.